Selamat datang ke vlog Zarid. Sekali lagi, aku dah lama juga tak buat vlog macam ni kan, cakap like face to face macam ni. Sebenarnya kali ni aku nak buat video macam aku nak buat video pasal Gundam lah, untuk video sekarang ni lah. Tapi aku dah rasa macam dah give up nak buat video speed building. Nampak macam video ni, video atas ni. Dia bukan susah, aku tak cukup barang sangat sebenarnya aku nak buat video tu lagi. Dan aku rasa video Gundam kali ni aku nak buat sekadar tunjuk je macam mana progress aku buat Gundam tu. So aku akan tunjuk sikit-sikit macam mana part aku tengah buat tu, apa yang aku buat, benda macam tu je lah. Dan anyway, untuk Gundam kali ni, so basically aku dapat benda ni dekat SMN Hobby Store. Saya datang kedai tu sebenarnya nak beli barang je, nak beli tool-tool je. Aku terpandang lah Gundam dalam shelf tu, aku saja lah tengok-tengok sikit. Tapi tak tahu kenapa tangan aku gatal sangat aku rasa. Aku pergi tarik juga Gundam yang keluar dari shelf tu. Aku letak atas kaunter. Bijak Okay, itu saja untuk introduction. Aku nak pasang dulu. Nanti apa progress aku pasang, aku tunjuk kat korang. Aku tengah tahap mana apa semua. Jap. Asal lagu klasik pula ni. Apalah. So, lepas korang buka kotak ni, korang akan dapat dalam 9 runner dan juga 1 realistic decal. Ada orang panggil peel off decal. Tak adalah banyak sangat. Ni bukanlah runner paling banyak aku pernah pasang. Yang ni maybe lah runner kedua terbanyak yang aku pernah pasang. Oh, aku terlupa. Dalam kotak ni, korang akan dapat sekali satu manual book untuk korang ikut cara pemasangan Gundam ni lah. Kau tengok aku punya nipper macam mana. Dah berkarat mat. Tapi mungkin aku sendiri yang jaga tak betul kot. Tapi dia still perform dengan baik. So, jadi aku nak mulakan dulu dengan bahagian badan dan juga kepala dia. So, jadi macam ni lah rupa bahagian chest dia. Dada, inner frame bahagian chest dia nampak macam tak penuh kan. Sepatutnya dia ada chest, dia ada terus bahagian badan sekali semua kan. So macam badan dia ni macam kosong lagi kan. Dia just ada macam tulang belakang dia kat situ. Dia aku detail dia sangat bagus lah. Pasang pun sedap. Dia semua lembut-lembut je, tak ada yang keras-keras ke apa. For now lah buat masa ni. Plan asal aku sebenarnya aku nak pasang inner frame dia dulu. Sebab dalam dia punya manual book ada dia tunjuk macam mana inner frame Gundam atuk ni. Bilik punya bilik aku terjumpa QR ni. QR ni dia kata kalau nak pasang ikut urutan by inner frame dia and then baru outer frame dia. Tapi bila aku scan dia keluar bahasa Jepun. Sebaiklah ada auto translate. Aku translate semua and then aku dapatlah buka manual secara online starting daripada inner frame. Dan dari sinilah masalah aku start. I mess up. Aku dah buat kesilapan. So sekarang ni aku nampak benda ni. Ni dah dapat tangan tu. So, aku ikut je apa arahan dia. Dia suruh masukkan benda ni dalam ni. Fit sampai dia berhenti. Bersih lah. Kita kat sini lah. Nampak tu. Tightly fit the part as far as they can go. So aku buat lah ikut apa yang dia suruh. Buat dia tak boleh nak pusing. Sampailah benda ni patah lah. Nampak part tu dah putih tu. Dah aku dah macam dah malas nak buat. Orang cakap jangan pernah mengalah. So aku berjaya baiki tangan tu. Tapi dah baiki pun still ada kekurangan dia lah. Macam contoh yang bahagian yang dah rosak tu, dia jadi longgar sikit tapi tak adalah longgar sangat. So ni lah rupa kepala, badan dan juga tangan dia dan untuk inner frame. Okay, sekarang aku dah siap bahagian kaki kanan. Jadi ini adalah bahagian kaki untuk Gundam atuk ni, which is bahagian inner frame kaki dia lah. Tapi benda yang aku paling suka sekali dengan kaki dia ni ialah bila korang pusingkan dia punya kaki tu, korang akan nampak ada gimmick macam piston kecil dekat dia punya lutut dia tu. Dan lutut dia tu akan terangkat sekali. Means bila kau gerak akan ada joint-joint dia tu akan bergerak ikut sekali lah. So tu adalah momen yang aku paling suka sekali untuk dia punya kaki ni. Dan ini pula adalah bahagian waist dia, atau dalam bahasa Melayu dia pinggang lah. Pinggang ni pun sebenarnya ada gimmick dia tersendiri juga.
Tapi aku tak tunjuk dalam video ni sebab gimmick dia tu agak sukar sikit aku nak tunjuk. Dia tak nampak sangat tapi dia ada. Okay, jadi kaki, pinggang, badan, kepala, tangan semua dah siap. So apa lagi yang tinggal? Dia punya tengah-tengah dia tu tadi, dia punya core fighter. Core fighter ni nak dimudahkan cerita, dekat sini lah tempat pilot Gundam ni berada. So dia akan kawal Gundam tu daripada dalam ni. Jadi core fighter ni boleh berubah daripada bentuk fighter kepada bentuk blok. Dalam bentuk blok ni lah dia muat nak masuk antara tengah-tengah tu. Jadi siaplah inner frame Gunpla Atok ni. Lepas dah pasang inner frame, nak pasang apa lagi? Yalah, pasang outer frame pula lah. Dia punya putih-putih yang kat luar tu. Outer frame aku mula dengan bahagian tapak kaki dia dulu. Dan kemudian aku settle bahagian kaki dia pula. Yang ni pula aku dah siap bahagian badan dia, waist, pinggang dan juga tangan dia. Dan ini pula adalah bahagian bahu dia, bahu kiri dan kanan lah. Mungkin aku tak tunjuk pemasangan frame outer frame Gunpla ni. Tapi sebenarnya aku lupa. Kalau korang nak tahu, aku sebenarnya lupa nak record apa pasang benda tu. Jadi korang jangan marah lah kalau tak ada video nak pasang-pasang benda tu. Aku ada sikit je. Okay, sebelum aku pasang bahagian kepala, aku ada apply sikit panel lining kali hitam dekat bahagian kepala ni. So tujuan aku letak panel lining ni untuk bagi nampak dia cantik lagi, untuk menyelahkan lagi lah dia punya kepala tu, nampaklah cantik sikit kan. And then nak hilangkan dia punya lebihan panel lining ni, untuk macam dot-dot sikit tu, aku gunakan cotton bud ni. Dan juga thinner daripada Gundam marker lah, just untuk Gundam lah. Nampak ada kepala Gundam tu kan. So aku letak sikit je dekat cotton bud tu, and then korang tinggal wipe je. Tapi korang jangan wipe kuat sangat tau, just sapu dia lightly, sapu ringan-ringan je, jangan tekan, jangan apa. So barulah dapat result yang cantik. Korang abaikanlah belakang tu, terlebih tu. So nampaklah menyelelah sikit, nampak mulut dia, tepi dia tu, nampaklah dia punya ada kesan-kesan macam tu. Okay, untuk senjata dia ada bagi satu beam rifle, satu hyper bazooka dan juga satu perisai. Dekat bahagian belakang dia ada satu slot yang korang boleh buka untuk letak senjata tu lah. Yang senjata yang korang boleh letak setakat ni aku tahu ialah beam rifle ni dan juga hyper bazooka lah. Shield tak boleh letak belakang tu lah. Shield mostly akan letak dekat belah tangan, tak kisah kiri atau kanan. Okay, so untuk decal ni aku decide untuk tak nak guna sebab aku rasa nak beli water decal baru aku pasang dekat tu. Aku tak minat sangat nak pakai realistic decal ni. Okay, maka dengan itu siaplah X782 Gundam Atok ni. Ambil masa 2 hari juga untuk aku siapkan Gundam Atok ni. 2 hari je, tak lama pun, tak panjang sangat sebab yelah full day tu memang aku dedicate untuk buat benda ni je. Okay, itu saja, jumpa di video seterusnya. Thank you, bye bye.